Anfal, dia bercerita tentang perang apa? Perang Badar. Cemerlang, ada 2 orang. Saya tak ada hadiah lah. So tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, Perang Badar berlaku pada bulan apa? Semua dah dapat markah. Cemerlang. Okay. So marilah kita datang kepada surah Al-Anfal dan perang Badar kali ini dalam bulan yang sama. So bayangkan kalau macam kita ni tiba-tiba kejap lagi Trump datang attack. So kata, korang semua jom kita berjihad. Rasa kau macam ni, lagu tadi sahur tak sempat minum banyak-banyak kan. Macam kita pun nervous. Alamak, kita tak bawa apa-apa ni. Saya bawa anak dan bawa Quran ni. Macam itulah perasaan para sahabat ketika perang Badar. Perang Badar berlaku pada berapa hijrah? Tahun ke berapa hijrah? 2. Cemerlang. So betul, dia berlaku pada 2 hijrah. Maksudnya baru 2 tahun dia orang berhijrah. Apa maksudnya baru 2 tahun berhijrah? Baru settle down. Baru nak settle down. Sebab hijrah ni kan maksudnya dia apa tu? Satu perjalanan yang orang semua nak bunuh dia, betul tak kan? Sebabnya apa yang menyebabkan sahabat dan Rasulullah ni semua berhijrah? Pertama kerana Allah suruh. Kedua kerana orang-orang di Mekah tu makin aktif sangat untuk menghancurkan orang yang beriman. So diorang ni memang gila-gila lah nak hancurkan orang-orang yang beriman yang sedikit ni. Jadi apa yang berlaku, maka mereka pun melakukan perjalanan menyelamatkan iman, disuruh oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Pergi pula kat Madinah, berjaya menyatukan antara orang Islam yang asal daripada Mekah ke Madinah. Tiba-tiba orang Mekah yang pendatang ni yang jadi government. Wish, bayangkan, ada orang Indonesia datang kat Malaysia, tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Orang rasa macam tu. Tapi kenapa dulu boleh? Sebab dia dicairkan dengan kekuatan iman dan ukhuwah. Dia tidak ada isu geografi. Tapi kita hari ni, isu yang paling besar yang telah ditanam pada kita adalah apa? Negara bangsa. Menyebabkan kita rasa, contoh kalau kita jumpa orang Bangladesh kan, Pakistan, kita rasa dia rendah kan? Kalau kita belum betul-betul dibina dengan Al-Quran. Tapi kalau kita dibina dengan Quran, kita akan memandang orang-orang yang dipanggil pendatang asing ni tidak dengan kehinaan. Sebab kita rasa apa? Boleh jadi dia lebih tak bertakwa daripada aku. Sebab dalam surah Hujurat Allah kata apa? Yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dah bagi jawapan kan. Tadi takwa kita dah cerita banyak kan pasal takwa. So measurement kemuliaan adalah ketakwaan. Bukannya pada jenama apa kita pakai, kita asal daripada negara mana, first country, first world country, second, third class country ke apa kan. Tidak. Tapi adalah pada ketakwaan. So dia baru 2 tahun settle down daripada satu hijrah yang menekan, baru nak settle down, baru belajar bina daulah Islam, baru syariat Islam tertegak. Tiba-tiba Allah dah suruh perang. Waktu tu umat Islam berlawan dengan siapa dalam perang Badar? Dengan orang Mekah yang tak puas hati dengan dia tu. So orang Mekah ni ada berapa orang tentera dia? Berapa ribu anggaran? 1,000. Okay, macam rekod pendidikan agama Islam yang telah kita flash selepas SPM pendidikan kan. So kita recall balik, betul 1,000 kan? 1,000 lebih. Okay, bagaimana pula dengan orang yang beriman ni? Ada berapa orang? 313. So 313 lawan dengan 1,000. Kita sangat outnumbered, betul tak Kita sangat sikit. Kalau mengikut perkiraan manusia, kita akan macam kalah lah. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Senang je, dia jentik aja macam tu kan. Tak cukup dengan tu, dah lah quantity outnumbered. Plus, in term of military preparation, macam mana dengan orang beriman? Dia datang bawa apa? Pelepah tamar. Lagi? Kuda ada berapa? Kuda ada 2. Satu milik Mikdad, satu lagi milik Usman pandai. Nanti boleh check balik Lepas tu yang ada betul-betul baju besi pun tak ada kan. So maksudnya dalam keadaan kekuatan militeri goyah kalau orang tengok daripada sudut luaran. Tapi orang-orang Quraisy ni pula yang 1,000 ni macam mana? Fully arm. Oi, baju besi pakai kilat ni, baru keluar pada kilang kan. Sebab dia orang kaya kan. Diorang memang ada kekuatan. So kalau sekali imbas lah kan, kita tengok siapa yang akan menang. Musyrikin akan menang kalau daripada sudut luaran. Tetapi apa yang berlaku dalam Badar? Orang Islam menang. Tapi senang-senang je ke dia menang? Ada satu perkara, ada satu event yang sangat-sangat penting untuk kita ingat dalam Badar.
Dan badar ni berlaku pada berapa Ramadan? 17 Ramadan. Hari ni berapa Ramadan? 10. Maksudnya anniversary badar lagi berapa hari? 7 hari. Siapa kat sini sebelum datang sini dia tahu 7 hari lagi anniversary badar seperti dia tahu happy birthday dia? Ada save tak dalam kalender? 17 Ramadan anniversary badar. Yang ke 1445. Sebab 2 tahun hijrah. So 47 tolak 2. So dah 1445 tahun yang lalu, lagi 7 hari anniversary badar. Siapa ingat? Tak ada siapa ingat. Sedangkan badar ni dia lebih penting daripada umur birthday kita, tarikh birthday kita. Kenapa saya kata badar ni sangat penting? Kenapa badar ni penting sangat-sangat? Siapa nak teka? Orang yang menentukan hak dan batil. Tapi apa kena mengena dengan kita? Kat situ orang nampak Islam tu berkuasa. Kat sini orang nampak Islam tu berkuasa. Okay, Barakofiq, awak nak cuba? Islam tu tak menantang tu, memang kita pun tak dapat. Tahniah. Tolong bagi biskut Lexus kat sana. Boycott Lexus kan dah boycott. Mancis telah dibeli oleh Israel. Jangan beli sedih kan? Dah lah tu je harapan kita. Apalagi sana buka kilang biskut. Ni lah Kak San dah nak ni kan, dah nak retired, nak jadi housewife lagi beberapa detik boleh buka kilang biskut San. Nanti kita semua support. Okey, betul. Kenapa dia sangat penting? Kerana kalaulah bukan kerana badar ni Allah tolong, kita hari ni depan saya ni lecumi kan. Ini Christian Dior kan. Ini Mei kan. Yang kat depan ni Valencia. Tak ada je nama Islam, tak ada masjid, tak, kita dalam church. Kita sedang menyembah berhala. Bayangkan berhala ni dia sendiri buat, dia sendiri sembah. Macam kita buat donat tu keluar ting, betul kita pun sujudkan dia. Macam tu lah kebodohan dia. Kita goreng ikan, lepas tu kita sembah ikan tu. Maksudnya benda yang kita sendiri buat out of our hand, freshly made, dan tiba-tiba you sembah dia. Tapi betapa hebatnya kita mendapat nikmat iman, Islam dan Quran. Dan orang terdahulu berjuang bermati-matian, berdarah-darah untuk memastikan kita ni Islam. So ada satu event dalam badar yang sangat kita kena ingat, iaitu scene di mana Rasulullah angkat tangan ketika mana perang sangat sengit, nampak macam ramai yang dah syahid macam tu kan. Lepas tu Rasulullah pun duduk dekat dia punya tenda dan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sangat mengharukan, dan dia angkat tangannya sangat tinggi sampai dia punya serban ni jatuh. Tu saya bawa serban ni nak berlakon. Ni keluaran terbaru iman kita. Tak, dia bukan saya punya, jadi saya tak terlibat. Dia Khadijah yang saya tolong. Okay, dia pun berdoa sampai jatuh ni sampai ke Abu Bakar kata apa? Rasulullah dah lah tu, mesti Allah akan tolong. Macam cara Rasul berdoa tu macam Allah tinggalkan Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, kalaulah kau tak tolong ni yang bagi-bagi 300 ni sebab 300 ni yang beriman. Kalau kau tak tolong, saya takkan ada dah yang beriman pada kau di muka bumi ni. Sebab tu akak cakap tadi, kalau bukan sebab badar, semua kita ni lecumi. Kita semua ni meme, kita semua ni Valencia. Pokoknya tidak Islam lah. Kita satu dunia ni tak akan dapat Islam. Tapi kerana badar, kerana doa Rasulullah tu kan, maka Allah datangkan pertolongan. Nanti kalau baca lagi surah Al-Anfal, macam mana Allah tolong? Allah hantarkan 1000 malaikat datang kan, menolong. Sampai kan orang kafir kata apa? Kalau baca dalam Sirah Rahib Maktum, sahabat-sahabat bagi testimoni ni, aku baru nak libas, kepala dia dah terpancung. Itu dah macam. Lepas tu orang kafir punya testimoni pula adalah dia orang nampak satu tentera berkuda berwarna putih dengan semuanya putih. Sangat menakutkan dia orang. So itu nak katanya apa? Padahal sikit kan. Tapi kenapa Allah tolong dia orang? Apa yang ada pada dia orang ni? Keimanan, ketakwaan. Tadi tu, makin nervous jumpa musuh, makin ingat Allah. Dalam keadaan duniawinya nampak macam very unprepared, tetap pergi sebab Allah suruh. So the moment satu generasi itu walaupun sedikit tapi betul-betul beriman dan bertakwa, maka dia wajib akan dimenangkan oleh Allah. Dia akan ditolong oleh Allah. Jadi bila kita ni kan nak jadi orang yang memenangkan Islam, yang kita tengok dunia hari ni teruk kan, betul tak? Dalam bulan Ramadan, Quran dipijak, orang boleh cakap sama-sama.
jangan kecoh keharmonian negara. Kita fokus kepada ekonomi. Boleh pula orang cakap macam tu kan? Tak apa, kita didik dulu dia. Maksudnya banyaklah benda-benda yang mencabar keislaman dan kita macam seriously kita macam tu je. Kan? Maksudnya Islam dipijak-pijak. Bukan di Malaysia je, di luar juga kan. Kita tengok saudara-saudara kita dekat Palestin. Dah masuk tahun ketiga, Ramadan ketiga, diorang dalam keadaan berjihad kan. Tapi masih lagi tidak ditolong oleh seluruh umat Islam sedunia. Masih lagi tak ada batalion jihad daripada sedunia menolong diorang. Masih lagi kita semua ni tunduk di bawah Israel kan. Jadi bila kita ni nak membina diri kita untuk menjadi generasi yang akan ditolong oleh Allah untuk memenangkan Islam, maka hanya ada satu resepi kalau kita baca surah ni, iaitu apa? Kita kena work on our iman. Kita kena work on our taqwa. Kita kena beware with our dosa. Kita kena beware dengan hawa nafsu kita. Sebab kata Saidina Umar, apabila seorang satu grup batalion umat Islam berlawan dengan orang kafir, mereka ni akan dilihat berdasarkan dosa dan pahala dia. Kalaulah dosa dia sama banyak dengan musuh, maka Allah akan meninggalkan dia. Dan pada waktu tu siapa yang akan menang? Orang yang mempunyai kekuatan material. In term of military strength, siapa kuat dia akan menang. Tapi kalaulah umat Islam dia punya dosa lebih sedikit dan pahala amal-amal soleh dia lebih banyak berbanding orang-orang kafir yang dia tentang, maka Allah akan tolong dia. Bermaksud dekat sini surah Al-Anfal ajar kita satu formula. Nak menang kena work on our iman, kena work on our taqwa, kena jangan jadi hamba kepada hawa nafsu. The moment satu generasi itu berjaya melahirkan generasi yang sedemikian, maka dia akan ditolong oleh Allah, maka generasi itu akan menang dan Islam akan tertegak dengan dia. Jadi kalau kita betul-betul nak tegakkan Islam, sebab itulah kita nak work for that. Dan bila kita belajar pasal puasa tadi kan, sebenarnya puasa tu nak lahirkan kita ni menjadi orang yang bertakwa. Kalau saya personally, saya suka sharing tadi, ataupun bila saya baca tu, bila dekat part hujung tu dia kata apa? Puasa dan Ramadan ni nak bantu kita untuk tukar balik kepimpinan dalam diri kita. Sebab selama ni kita telah dipimpin oleh hawa nafsu kita dan iman kita asyik kalah. Tapi Ramadan dan puasa nak ajar kita bahawa rupa-rupanya kita mampu say no kepada hawa nafsu kita. Okay. Dan ketika itulah berlakunya perubahan kepimpinan dalam diri kita, iaitu apa? Iman mula menunggangi nafsu kita. Sebab selama ni kita ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Bagaimana generasi yang ditunggangi oleh hawa nafsu akan mampu mendapat pertolongan Allah sekaligus dimenangkan oleh Allah. So sebab tu kita tak cukup kita seorang je nak faham benda ni dan nak berubah. Kita nak semua orang, sebab dia adalah kekuatan umat Islam as a whole, betul tak? Jadi saya tak boleh baik seorang-seorang. Saya kena share dengan korang, betul tak? Korang pula bila dah tahu kena buat apa? Kena share kepada yang lain kan, kepada keluarga, kepada family, kawan-kawan dan lain-lain kan. Jadi sebab itulah untuk kita sama-sama membina iman dan takwa ni, kita tak boleh sendiri. Kita kena pertama kena ada circle dan juga kita kata environment yang solehah. Kita kena ada kawan-kawan yang macam ni supaya kita sama-sama terbangkit untuk berubah sama-sama, belajar Quran sama-sama, faham dia dan cuba apply dalam diri kita. Itu yang pertama. Dan kedua, sebab tu kita nak kena melalui pentarbiahan Quran ataupun belajar Quranic session ni bersama-sama sampai bila-bila. Sebab ini baru satu surah, tu pun touch sikit-sikit kan. Bayangkan Quran ni ada berapa surah? 114. Ada berapa ayat? 6,000 lebih ayat. Jadi banyak lagi kita nak discover together kan. Jadi insyaAllah kalau kita nak betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan membina generasi iman dan takwa untuk dimenangkan oleh Allah dan merubah umat ni, tidak boleh tidak kita kena mewajibkan kepada diri kita untuk sama-sama ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk beriman sejenak dalam kita punya Quranic circle, Quranic session, iman circle, apa-apalah nama dia. Yang pasti dalam dia baca Quran, bukan bergosip kan? Dan belajar pasal tafsir Quran supaya kita tahu macam mana nak apply dia dalam hidup kita. So semangat tak semua orang nak jadi generasi yang beriman dan bertakwa? Semangat insyaAllah kan. So bila mana generasi itu beriman dan bertakwa, dia benar-benar akan menegakkan akidah dan mendaulatkan syariat di muka bumi ni insyaAllah. So aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Selamat menjadi generasi Al-Anfal dan selamat appreciate anniversary Badar. Dan kali ni kita baru tahu ada 7 hari lagi untuk semua orang pengaruhi orang lain untuk birthday Badar tak lama lagi kan, yang ke 1445, yang mana itu kita harus ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah kerana itulah kita beriman dan juga memahami Islam pada hari ini insyaAllah. Wallahu a'lam.